Apakah yang sebenarnya berlaku di Negeri Sembilan? Adakah keputusan ini benar-benar menggambarkan apa yang rakyat mahukan? Atau adakah ia sekadar mencerminkan sentimen pada ketika pilihan raya itu berlangsung? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anda semua penonton Kontis Jagat yang sentiasa bersama memberikan sokongan kepada saya di dalam ruangan cerita-cerita politik yang ada secara santai, tidak menekan-nekan. Baik, kita sudah berapa episod dan kita sudah pun tamat di pilihan raya Negeri Sembilan yang memperlihatkan keputusan-keputusan luar jangka dan keputusan ada yang telah dijangka dan sebagainya. Untuk episod kali ini, kita ingin lihat siri pilihan raya negeri yang kedua selepas PRN Negeri Johor pada bulan lepas. Di mana kita lihat ketika ini Barisan Nasional agak agresif dan juga berani ataupun agak yakin dengan plan-plan dan strategi mereka. Di mana di pilihan raya negeri Johor, mereka memenangi dan tambahan kerusi sebanyak 8 kerusi menjadi 48. Dan di Negeri Sembilan ini pula, kita lihat rakyat ingin mengubah pilihan mereka untuk Pakatan Harapan yang menjadi kerajaan persekutuan yang sedang memerintah ketika ini, ingin mempertahankan kedudukan di Negeri Sembilan kerana di Negeri Sembilan telah diterajui selama 6 tahun. Dan tahun yang kedua, fasa yang kedua, 2 tahun lebih selepas ada krisis berkaitan dengan yang dipertua dan maka berlakulah pilihan raya Negeri Sembilan. Sebetulnya pilihan raya Negeri Sembilan ini tidak sepatutnya berlaku, tetapi disebabkan percaturan-percaturan politik yang dilakukan oleh beberapa ahli politik dan beberapa parti, maka terjadilah pilihan raya Negeri Sembilan. Kalau kita lihat tangan-tangan ini yang mengatur plan-plan strategi untuk pilihan raya negeri ini, anda mungkin sedia maklum. Ketika semua rakyat nampak dalam 14 hari tempoh berkempen di Negeri Sembilan itu, Perikatan Nasional yang sedia maklum yang ada masalah dengan Bersatu, di bawah Perikatan Nasional ini ada PAS dan Bersatu. Melayu, undi Melayu, tetapi mereka bergolak bergaduh dengan agak keras sehinggalah pilihan raya Negeri Sembilan Bersatu bergerak sendiri, menggunakan logo sendiri, bertanding di semua kursi, malah hilang semua deposit dan kalah. Orang tidak mengundi Bersatu di Negeri Sembilan. Tetapi Perikatan Nasional tetap, iaitu PAS, membawa nama Perikatan Nasional dan ada Hamzah Zainuddin daripada Parti Wawasan Negara yang dipecat oleh Bersatu, masuk sebagai gabungan baru di bawah Perikatan Nasional. PAS bawa Hamzah Zainuddin ini. Dan berlakulah satu yang dinamakan penyatuan ummah. Presiden PAS memberikan arahan kepada semua anggota parti dan juga Melayu untuk mengundi calon-calon Barisan Nasional dan berharap juga untuk Barisan Nasional punya pengundi dan juga ahli mengundi calon-calon Perikatan Nasional. Perikatan Nasional mendapat 7 kemenangan daripada 11 kerusi yang bertanding. Maka bergabunglah mereka untuk tubuh Kerajaan Negeri Sembilan. Tapi dalam permainan ini kita lihat ada sesuatu watak yang tengah menyusun untuk mewujudkan satu persepsi yang bahawasanya penyatuan ummah ini perlu untuk undi Melayu diletakkan di sana. Dan waktu yang sama, di bawah Barisan Nasional ini ada MCA, MIC. Calon MCA juga dapat mengalahkan kerusi panas. Anthony Loke tewas dengan calon MCA. Jadi makna kata, undi masyarakat Cina ini sudah berani berubah ke arah MCA.
Dan undi Melayu, Parti Berjasa juga mendapat undi 5,000 lebih. Yang Parti Berjasa ini tidak bersama dengan mana-mana pun, tapi mendapat 5,000 lebih undi di Negeri Sembilan. Adakah ini wake up call yang sangat-sangat perlu diberikan perhatian oleh Pakatan Harapan? Kerana nampak satu gelombang yang betul-betul tidak mahukan DAP ini. Kerana banyak isu yang mungkin tidak dapat diselesaikan oleh pemerintahan di federal. Ada beberapa isu yang dibawa oleh DAP itu sendiri yang mengguris, menyentuh hati rakyat-rakyat yang berbangsa Melayu ini. Jadi Barisan Nasional memperlihatkan nampaknya ada satu peluang untuk rakyat lihat penyatuan undi ini yang digunakan sebagai penyatuan ummah ini digunakan untuk semua pengundi buang undi di situ. Jadi jika siri pilihan raya ini terus berlaku di pilihan raya negeri Melaka pula yang akan datang, mungkin bulan 9, bulan 10, sudah pasti mungkin Melaka umum tahu memang Barisan Nasional kuat. Tapi bagaimanakah cara Perikatan Nasional di bawahnya ada PAS dan juga Parti Baru, Parti Wawasan Negara untuk pembahagian kerusi? Tetapi saya yakin, pandangan saya sendiri mungkin Barisan Nasional ketika ini mahu mewujudkan satu persepsi yang bagus bahawasanya Barisan Nasional tengah kuat. Dan saya berasakan Barisan Nasional ketika ini sedang kuat bersama dengan PAS. Mereka dengan tuntas, dengan yakinnya bahawasanya kita tidak mahu lagi DAP, jadi masyarakat Melayu harus undi Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Ini agak bahaya untuk pemerintah sekarang yang mana di bawah Pakatan Harapan kursi yang terbesar antaranya DAP dan juga Parti Keadilan Rakyat, Parti Amanah harus melihat perkara ini dengan sejelas-jelas dan serapat-rapatnya serta membuat sesuatu ataupun repair perkara itu dengan cepat sebelum terlambat. Dan untuk belanjawan Malaysia pada masa akan datang ini, yang terdekat ini, bagaimana sokongan-sokongan BN mungkin tidak boleh menarik sokongan kerana dia tidak mempunyai taring pun 30 seat parlimen itu. Ada taring tapi tak sekuat itu kerana jika tarik sokongan 30 sekali semua itu pun masih lagi majoriti untuk memerintah kerajaan yang ada sekarang. Tapi Barisan Nasional mengatakan mereka akan bersama kerajaan perpaduan ini hingga habis penggal. Habis penggal ini, saudara, dia antaranya jika bulan 8 bubar, itu habis penggal lah. Dia bukan habis penggal mengikut suatu ketetapan tarikh, tidak. Jadi, keberanian Zahid Hamidi ketika ini dan juga Khairi Jamaluddin sebagainya dan penyatuan-penyatuan orang UMNO lama, Barisan Nasional lama, Tan Sri Anwar Musa yang lama 28 tahun lebih dalam UMNO dan ketika ini di dalam PAS, Hamzah Zainuddin dulu dalam UMNO masuk bersatu dan ketika ini dalam Parti Wawasan Negara. Adakah perancangan ini disusun dengan teliti dan adakah Pakatan Harapan betul-betul melihat perkara ini sebagai serius atau sebaliknya kita tidak pasti. Semuanya terserah kepada kebijaksanaan anda memikir dan kita berharapkan politik Malaysia ini stabil dan terus berjalan dengan baik dan rakyat menilai dengan baik. Dan saya yakin ketika ini rakyat sudah pun tidak seperti dulu. Sudah dapat mampu menilai kebijaksanaan calon-calon, parti dan sebagainya. Tidak termakan dengan isu-isu yang sensitif seperti bangsa dan sebagainya. Jadi, anda fikir bagaimana? Saya rasa setakat itu saja untuk saya bersama dengan anda pada episod kali ini. InsyaAllah kita akan terus santai kupas secara bersama-sama. Yang pasti cerita itu sampai. Mungkin tidak ada di luar. Terus berikan sokongan kepada konti sejagat di segmen kali ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Jaga diri anda. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.